Apabila kita berbual dengan mereka yang sudah masuk usia 70-an dan 80-an, ada satu perkara yang sangat mengejutkan, iaitu begitu ramai yang meluahkan penyesalan yang sama. Bukan kerana mereka tidak cukup berharta dan bukan juga kerana mereka tidak sempat mencapai kejayaan besar dalam pekerjaan. Apa yang mereka ulang berkali-kali ialah rasa terkilan yang sangat dalam terhadap tubuh dan masa, iaitu kenapa dahulu ketika badan masih kuat dan masih boleh bergerak, mereka tidak melakukan perkara tertentu yang sepatutnya tidak ditangguhkan. Hari ini, saya ingin kongsikan 7 perkara yang menurut orang-orang lama, perkara yang patut benar-benar dilakukan selagi tubuh masih mampu. Dan semua ini saya susunkan dalam bentuk ranking berdasarkan kisah penuh emosi yang mereka ceritakan sendiri. Ini bukan sekadar senarai biasa. Ini ialah panduan hidup yang boleh menentukan setinggi mana kebahagiaan anda pada tahun-tahun mendatang. Kita akan mulakan dari nombor 7 dan bergerak naik satu demi satu. Dan semakin tinggi kedudukannya, semakin besar kaitannya dengan kepuasan jiwa serta mutu kehidupan seseorang. Jadi kalau dalam hati anda sekarang ada walau sedikit rasa bahawa anda tidak mahu menambah penyesalan dalam hidup selepas ini, saya harap anda akan terus bersama sampai ke penghujung video. Saya benar-benar yakin selepas anda selesai menonton, cara anda melihat 10 atau 20 tahun hidup yang akan datang tidak akan sama lagi. Kami sentiasa berkongsi petua untuk hidup sihat lebih lama dan panduan harian yang benar-benar berguna untuk warga emas dalam kehidupan seharian. Jadi, kalau anda tidak mahu terlepas video seterusnya, pastikan anda tekan butang langgan supaya setiap perkongsian baru lebih cepat sampai kepada anda. Sekarang kita masuk ke nombor 7, iaitu penjagaan gigi. Mungkin ada yang terfikir, alah, setakat gigi sahaja. Tetapi percayalah, inilah perkara yang ramai orang pandang ringan semasa usia masih kuat, lalu akhirnya paling banyak ditangisi apabila masuk hujung usia 70-an dan 80-an. Seorang lelaki berusia 82 tahun bernama Pak Hamdan pernah berkata begini, dulu masa masih bekerja di Kuala Lumpur, dia selalu beri alasan sibuk. Selagi gigi belum sakit, dia rasa tidak perlu pun pergi jumpa doktor gigi. Dia fikir boleh tangguh lagi. Tetapi selepas bersara ketika dia dan isterinya pergi bercuti ke Ipoh dan singgah menikmati hidangan istimewa yang sudah lama diimpikan, barulah dia sedar kesilapan besar yang dia buat. Di depan matanya ada sotong, udang besar, daging yang dipanggang elok. Semua nampak menyelerakan. Isterinya makan dengan penuh nikmat, tetapi dia pula hanya mampu menguis lauk yang lembut dan menghabiskan kuah sahaja. Pada saat itu, dia rasa sangat pedih. Malu pun ada, sedih pun ada. Kerana bila seseorang mula kehilangan nikmat untuk mengunyah, sebenarnya dia bukan sekadar kehilangan rasa sedap makanan, tetapi sedikit demi sedikit kehilangan semangat untuk menikmati hidup. Ramai orang tidak sedar bahawa gigi bukan hanya untuk makan. Bila gigi semakin hilang, rangsangan ke otak juga semakin berkurang dan itu boleh meningkatkan risiko kemerosotan daya ingatan dengan lebih cepat. Memang hari ini gigi palsu dan rawatan moden semakin canggih, tetapi rasa menggigit dengan gigi sendiri tetap tidak sama. Khas yang paling ramai sesal ialah mereka yang hanya pergi ke klinik bila sudah sakit. Bila sudah sakit, biasanya kita bukan sedang menjaga, tetapi hanya cuba menyelamatkan apa yang masih tinggal. Sebab itu, kalau anda yang sedang menonton ini berada dalam usia 60-an atau 70-an, anda sebenarnya masih belum terlambat. Walaupun sekarang belum rasa sakit, buatlah temu janji dan minta doktor periksa keseluruhan keadaan gigi anda. Penjagaan berkala setiap beberapa bulan atau sekurang-kurangnya setahun sekali bukan pembaziran. Itu ialah pelaburan terbaik supaya anda masih boleh menikmati nasi panas, ikan bakar, buah segar dan makanan kegemaran anda sampai ke hujung usia. Cubalah fikir sejenak. Anda mahu hidup dengan masih mampu menggigit daging
dan menikmati hidangan bersama keluarga, atau hidup dengan hanya menunggu bubur lembut setiap hari. Pilihan itu masih ada, tetapi ia perlu dibuat semasa badan masih sempat menjaga apa yang belum rosak. Seterusnya, di tempat nombor 6 ialah hal mengemas rumah. Dalam tema lakukan sementara badan masih mampu bergerak, perkara ini sebenarnya sangat serius walaupun ramai orang selalu tangguhkan. Sebabnya, mudah membuang barang bukan sekadar kerja sapu dan susun, tetapi memerlukan tenaga, ketegasan hati dan fikiran yang masih jelas untuk membezakan mana yang benar-benar perlu dan mana yang hanya menyesakkan hidup. Saya teringat kisah seorang wanita berusia 75 tahun bernama Puan Zainab. Bertahun-tahun, dia menyimpan macam-macam barang di rumahnya di Seremban. Katanya sayang, mahu buang sebab banyak yang dibeli dengan harga mahal. Ada yang kononnya mungkin satu hari nanti akan digunakan semula. Almari penuh dengan baju lama, dapur padat dengan pinggan mangkuk, stor dipenuhi kotak dan perkakas yang sudah lama tidak disentuh. Tetapi apabila usianya masuk pertengahan 70-an dan kakinya mula lemah hingga terpaksa berjalan dengan tongkat, semua barang yang dulu dirasakan berguna tiba-tiba berubah menjadi beban yang menakutkan. Barang di lantai membuatkan langkahnya tidak stabil. Laluan dalam rumah menjadi sempit dan barang yang disimpan di tempat tinggi pula semakin susah diambil. Yang lebih menyedihkan, apabila suatu hari nanti seseorang itu terpaksa berpindah ke pusat jagaan atau sudah tidak lagi mampu tinggal sendiri, siapa yang akhirnya perlu membersihkan semua timbunan itu? Bukan orang lain, tetapi anak-anak sendiri. Ramai ibu bapa selalu berkata mereka tidak mahu menyusahkan anak, tetapi dalam diam rumah lama, mereka penuh dengan barang yang akhirnya menjadi urusan berat untuk keluarga. Malah tidak sedikit juga adik-beradik bergaduh besar selepas ibu bapa meninggal dunia hanya kerana urusan mengasingkan barang peninggalan. Siapa mahu simpan apa? Siapa mahu buang apa? Siapa yang perlu tanggung kos membersihkan rumah? Barang yang pemiliknya anggap kenangan berharga kadang-kadang berubah menjadi warisan yang menyusahkan hingga menelan belanja besar untuk dilupuskan. Itulah sebabnya, selagi badan masih kuat dan fikiran masih tajam, inilah masa terbaik untuk membuat keputusan sendiri. Mana satu yang benar-benar ada nilai emosi? Mana satu yang sekadar memenuhi ruang? Mana satu yang boleh diberi kepada orang lain? Dan mana satu yang patut dilepaskan dengan reda? Tidak perlu buat semuanya sekaligus. Tidak perlu paksa diri sampai penat. Hari ini cukup satu laci, esok mungkin satu rak kasut, lusa mungkin beberapa helai pakaian yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Langkah kecil seperti itu sudah cukup baik. Bila ruang rumah mula lapang, hati juga biasanya terasa lebih tenang. Pergerakan dalam rumah jadi lebih selamat, risiko jatuh semakin berkurang dan hidup pun terasa lebih ringan. Mengurangkan barang bukan bermakna membuang kenangan. Mengurangkan barang bermakna menyediakan diri untuk hari tua yang lebih selamat, lebih teratur dan lebih bermaruah. Kadang-kadang, rumah yang semakin ringan itulah yang membuat sisa hidup terasa lebih damai. Di tempat nombor 5 ialah senaman yang memberi tumpuan khusus pada otot bahagian bawah badan. Ramai warga emas suka berkata bahawa selepas bersara nanti, mereka mahu berjalan-jalan, mahu melancong, mahu menikmati hobi, mahu keluar makan dengan keluarga, mahu gunakan masa yang ada untuk hidup dengan lebih tenang. Semua itu memang indah untuk dibayangkan. Tetapi, hakikat yang ramai orang hanya sedar apabila usia sudah jauh ialah semua impian itu berdiri di atas satu asas yang sama, iaitu masih mampu berjalan dengan kaki sendiri. Seorang lelaki berusia 82 tahun bernama Pak Saleh yang kini bergantung pada kerusi roda pernah berkata dengan suara yang sangat sayu, dia tidak pernah menyangka bahawa apabila seseorang tidak lagi boleh berjalan, begitu banyak kebebasan akan hilang serentak. Pergi ke tandas pun perlu bantuan, masuk ke bilik air pun perlu tunggu orang lain, hendak bergerak sedikit pun
tidak lagi bergantung pada diri sendiri. Baginya, itulah salah satu rasa paling pedih dalam usia tua. Ramai antara kita terlalu cepat berkata otot lemah itu perkara biasa sebab umur sudah meningkat, tetapi sebenarnya tidak begitu. Otot boleh dibina semula walaupun usia sudah lanjut. Sebaliknya, kalau ia tidak digunakan, kekuatan itu boleh merosot dengan cepat dalam masa yang sangat singkat. Lebih-lebih lagi selepas masuk usia 70-an, apabila seseorang jatuh sakit atau masuk wad beberapa hari, badan boleh lemah mendadak hingga risiko terlantar menjadi jauh lebih tinggi. Pada masa seperti itu, yang benar-benar menyelamatkan seseorang bukan simpanan dalam akaun bank, tetapi simpanan pada paha dan kaki sendiri. Itulah modal fizikal yang menentukan sama ada kita masih mampu bangun, berjalan, duduk, naik tangga dan menjaga diri dengan bermaruah. Jadi kalau ada yang rasa sudah cukup selamat hanya kerana berjalan perlahan setiap hari di kawasan rumah atau taman, perlu berhati-hati. Berjalan sahaja seringkali hanya membantu mengekalkan keadaan sedia ada. Untuk benar-benar mempertahankan kekuatan, badan perlukan sedikit cabaran. Buat duduk bangun perlahan, gunakan tangga jika mampu, campurkan langkah yang lebih laju sedikit atau tambah sedikit beban mengikut kemampuan. Bukan untuk menunjuk kuat, tetapi untuk mempertahankan hak kita hidup dengan bebas lebih lama. Pakai baju cantik dan keluar bersiar-siar di Melaka, singgah makan di restoran kegemaran di Shah Alam, atau pergi kenduri keluarga tanpa rasa takut. Semuanya hanya boleh dinikmati kalau kaki masih sanggup membawa kita ke sana. Sebab itu, bila anda buat 10 kali duduk bangun hari ini, anda sebenarnya sedang menjaga kemungkinan supaya 10 tahun akan datang anda masih boleh bangun sendiri untuk ke tandas tanpa meminta tolong orang. Itulah namanya menjaga maruah sebelum maruah itu diragut perlahan-lahan. Jadi jangan malu untuk mula bergerak. Jangan tunggu badan terlalu lemah baru mahu menyesal. Selagi kaki masih boleh menampung tubuh, selagi lutut masih mahu ikut, selagi nafas masih mampu, gerakkanlah badan. Kerana kalau kita tidak menggunakan tubuh ketika ia masih sanggup bergerak, satu hari nanti tubuh itu benar-benar akan berhenti menurut kehendak kita. Di tempat nombor 4 ialah penyesalan kerana tidak sempat pergi bertemu semula dengan sahabat lama atau saudara mara yang semakin jauh. Ada kawan zaman sekolah yang sekarang tinggal sekadar ucapan hari raya setahun sekali. Ada sepupu atau adik-beradik yang duduk jauh di Kedah, Johor, Sabah atau Kelantan yang selalu kita pujuk hati dengan kata nanti ada masa kita jumpa. Nanti bila badan lebih kuat kita pergi. Nanti bila cuaca baik kita hubungi. Tetapi semasa kita terus menangguh begitu, kadang-kadang orang itu jatuh sakit. Kadang-kadang mereka pergi dahulu sebelum sempat kita peluk atau duduk bersembang sekali lagi. Dan lebih menyedihkan, ada masanya bukan mereka yang berubah, tetapi kita sendiri yang sudah tidak lagi larat menempuh perjalanan jauh. Seorang lelaki berusia 78 tahun bernama Pak Rahim pernah meluahkan sesuatu yang sangat menusuk hati. Bila dia dapat tahu sahabat karibnya sudah meninggal dunia, hatinya seperti pecah. Dia kata, kalaulah dia tahu itu kali terakhir peluang masih ada, dia sanggup pergi ke Taiping semata-mata untuk duduk semeja, minum teh tarik dan ketawa seperti dulu. Dia sangat menyesal kerana masa peluang itu masih terbuka. Dia cuma fikir malas, jauh, nanti dululah. Dia kata sampai hari ini dia masih tanya kenapa satu panggilan telefon pun dia tidak buat. Itulah silap yang ramai antara kita lakukan. Dalam diam, kita selalu menyangka akan ada lain kali. Kita fikir minggu depan masih sempat, bulan depan masih ada, tahun depan masih boleh. Tetapi bagi orang yang sudah masuk usia 70-an dan 80-an, hari esok bukan satu janji. Orang yang kita sayang boleh berubah keadaan dalam sekelip mata dan kita sendiri pun boleh hilang tenaga untuk bergerak jauh pada
bila-bila masa. Itulah kenyataan sebenar hidup. Jadi kalau sekarang ini ada satu wajah tiba-tiba muncul dalam fikiran anda, jangan tunggu lagi. Selepas habis menonton, cuba hubungi orang itu. Tidak perlu cakap panjang, cukup sekadar bertanya khabar dan berkata, "Saya teringat pada awak, semoga awak sihat." Kalau masih ada kemampuan, pergilah jumpa, naik kereta, naik bas, pergi ke bandar sebelah atau susun satu perjalanan kecil ke rumah saudara yang sudah lama tidak diziarahi. Duduk semeja, bercerita tentang zaman lama, gelak ketawa tentang perkara kecil. Semua itu bukan sahaja menghidupkan hati, tetapi juga menjadi kenangan hangat yang akan tinggal paling lama dalam ingatan. Rasa malas itu selalunya nampak kecil pada hari ini, tetapi sering menjadi punca sesal yang sangat besar pada kemudian hari. Sebab itu ada satu aturan hidup yang sangat penting. Kalau ada orang yang anda benar-benar mahu jumpa, pergilah selagi kaki masih mampu membawa anda ke sana. Di tempat nombor 3 ialah penyesalan kerana tidak menggunakan wang untuk pengalaman yang tinggal dalam hati. Sebaliknya, terlalu banyak menyimpan untuk sesuatu yang akhirnya tidak sempat dinikmati. Dalam budaya kita pun, ramai orang dibesarkan dengan fikiran bahawa berjimat itu tanda tanggungjawab. Bila usia makin naik dan masa depan terasa tidak menentu, semakin ramai yang rasa selamat apabila duit dalam simpanan bertambah dari tahun ke tahun. Perasaan itu memang sangat mudah difahami. Ramai orang takut nanti menyusahkan anak, takut kos rawatan meningkat, takut hari tua menjadi sempit. Tetapi seorang wanita berusia 85 tahun bernama Puan Rohani pernah berkata sesuatu yang sangat menyentuh. Katanya, duit memang masih ada, tetapi kenangan yang sepatutnya menemani hati sudah terlalu sedikit. Sejak muda, dia selalu menyimpan impian untuk melihat tempat orang, merasa suasana negeri lain dan menikmati pengalaman yang tidak pernah dilalui. Tetapi, setiap kali peluang datang, dia menahan diri. Katanya belum sesuai, masih membazir. Hal lebih baik simpan dulu. Hari ini, duit itu masih ada. Tetapi lututnya sudah lemah, badannya cepat penat dan perjalanan jauh pun bukan lagi sesuatu yang mudah. Setiap kali dia menonton rancangan perjalanan, dia hanya mampu memandang skrin sambil membayangkan betapa dia ingin sekali merasai sendiri angin di tempat itu, bau makanan di jalanan, bunyi suasana petang, dan rasa kagum berada di tempat yang dulu hanya mampu dipandang dari jauh. Di sinilah perkara yang sangat penting. Setiap pengalaman ada waktunya. Sesuatu pengalaman menjadi begitu berharga bukan hanya kerana tempat itu cantik atau makanannya sedap, tetapi kerana kita sempat merasainya ketika tubuh masih kuat dan hati masih mudah tersentuh. Kadang-kadang, satu perjalanan sederhana ke Pulau Pinang pada usia 60-an jauh lebih bernilai daripada jamuan mewah pada usia 80-an yang sudah tidak lagi mampu dinikmati sepenuhnya. Kadang-kadang, makan laksa di tepi jalan, melihat laut, mendengar suara orang ramai dan berjalan perlahan bersama orang tersayang jauh lebih hidup daripada hanya menambah angka dalam simpanan. Apa yang kita lihat dengan mata, dengar dengan telinga, rasa dengan lidah dan sentuh dengan kulit semuanya memberi rangsangan kepada jiwa dan fikiran. Pengalaman seperti itulah yang menyuburkan semangat hidup dan membantu hati terus terasa hidup walaupun usia semakin lanjut. Bila sampai hujung kehidupan nanti, kita tidak akan mampu membawa baki akaun bersama kita. Yang benar-benar tinggal hanyalah kenangan tentang apa yang pernah membuat kita tersenyum, terharu, kagum dan bersyukur. Itu tidak bermakna kita perlu berbelanja tanpa fikir panjang. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah jangan sampai kerana terlalu takut pada masa depan, kita mengorbankan seluruh nikmat hari ini. Tempat yang anda ingin lawati, kelas yang anda ingin cuba, makanan yang anda teringin rasa, pengalaman kecil yang anda selalu tangguh, semua itu bukan pembaziran.
Kadang-kadang itulah perbelanjaan yang memberi warna sebenar kepada hidup. Selagi badan masih mampu, cuba berikan diri anda peluang untuk melalui lebih banyak pengalaman pertama. Kerana satu hari nanti, apabila pergerakan semakin terbatas dan masa lebih banyak dihabiskan di tempat tidur atau di dalam rumah, kenangan itulah yang akan datang memeluk hati dan menjadi harta paling berharga yang tidak boleh dibeli semula. Di tempat nombor 2 ialah penyesalan kerana terlalu lama menahan diri demi pandangan orang, demi adat hubungan dan demi peranan yang sebenarnya tidak lagi membawa ketenangan kepada hati. Bila seseorang sudah melewati usia 70-an, sisa waktu dalam hidup mula terasa semakin jelas. Pada saat itu, ramai baru sedar betapa banyak masa yang sudah dihabiskan untuk melayan orang yang tidak serasi, menghadiri pertemuan yang tidak pernah benar-benar ingin dihadiri, atau memikul tanggungjawab sosial yang setiap kali selesai hanya meninggalkan letih di dada. Ramai menyesal bukan kerana pernah berbuat baik, tetapi kerana terlalu lama memaksa diri untuk terus kelihatan baik di mata semua orang. Ada yang takut dikata sombong kalau menolak. Ada yang takut dipulau kalau tidak hadir. Ada yang takut dianggap berubah kalau mula menjaga jarak. Lalu, bertahun-tahun, mereka menelan apa yang hati tidak suka, memendam apa yang diri sendiri rasa dan akhirnya badan mula sakit, tidur tidak lena, jiwa pula penat tanpa suara. Seorang lelaki berusia 74 tahun bernama Pak Mazlan pernah berkongsi bahawa selepas bersara, dia masih hidup seolah-olah dirinya belum benar-benar keluar daripada dunia lama. Dia masih bergantung pada gelaran, masih berasa wajib menjaga hubungan yang sekadar tinggal adat, masih hadir dalam pertemuan yang membuatnya pulang dengan hati yang kosong. Namun satu hari dia memberanikan diri untuk mengurangkan hubungan yang hanya wujud kerana kebiasaan. Dia berhenti memaksa diri untuk menyenangkan semua orang. Dia mula menumpukan masa pada isteri, anak, cucu dan beberapa sahabat yang benar-benar ikhlas. Pada ketika itu, barulah dia rasa hidupnya kembali padat dengan makna. Dan dia sendiri mengaku, kalaulah dia berani buat keputusan itu lebih awal, mungkin hatinya sudah lama lebih tenang. Jadi dengarlah baik-baik. Anda sudah terlalu banyak berkorban untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk kerja dan untuk orang lain sepanjang hidup anda. Sampai satu tahap, anda berhak memilih diri sendiri tanpa perlu rasa bersalah. Tidak mahu pergi ke tempat yang melelahkan bukan bermakna anda jahat. Tidak mahu terus rapat dengan orang yang sering membuat jiwa anda sempit bukan bermakna anda pentingkan diri. Itu ialah kebijaksanaan orang dewasa yang tahu menjaga kesihatan hati sendiri. Jangan terlalu takut pada kesunyian. Kadang-kadang, duduk sendirian sambil membaca buku yang kita suka, menyiram pokok di halaman, minum teh panas pada waktu petang, atau tenggelam dalam hobi yang menenangkan jauh lebih sihat daripada terus duduk bersama orang yang membuat dada terasa sesak. Selagi badan masih kuat dan fikiran masih jernih, belajarlah melepaskan hubungan yang hanya membebankan. Bila hati menjadi lebih ringan, dunia juga akan terasa jauh lebih lapang. Dan jangan pernah lupa, watak utama dalam kehidupan ini bukan orang sekeliling, bukan jiran, bukan kenalan lama, tetapi diri anda sendiri. Dan sekarang kita sampai ke tempat nombor 1, iaitu penyesalan yang paling banyak diceritakan oleh warga emas dengan air mata di penghujung hidup mereka. Bukan soal harta, bukan soal pangkat, tetapi satu perkara yang nampak kecil namun sebenarnya paling berat untuk ditanggung apabila sudah terlambat, iaitu tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada orang yang paling penting dalam hidup. Mungkin ada yang mendengar ini lalu berkata, hanya itu sahaja. Tetapi jangan silap. Justeru kerana ia kelihatan mudah, inilah perkara yang paling ramai tangguh, paling sukar dilafazkan dan paling pedih bila tidak sempat dilakukan. Terutama sekali kepada pasangan hidup yang sudah bertahun-tahun berada di sisi. Ramai orang hidup dengan sangkaan bahawa pasangan tentu sudah faham. Tidak payah cakap pun tidak mengapa.
Sudah terlalu lama bersama, jadi rasa kasih dan penghargaan itu kononnya sudah diketahui. Malah ada yang rasa segan, rasa janggal, rasa sudah terlalu lewat untuk meluahkan kata hati. Namun semasa kita terus memendam begitu, perpisahan boleh datang tanpa memberi amaran. Seorang lelaki berusia 81 tahun bernama Pak Ismail pernah berkongsi kisah yang membuat hati benar-benar menjadi sebak. Selepas isterinya meninggal dunia, barulah dia tersedar betapa banyak perkara yang selama ini dia anggap biasa sebenarnya ialah bentuk kasih sayang yang tidak ternilai. Isterinya setiap hari menyediakan makanannya, memastikan ubatnya tidak tertinggal, mengemas rumah, menjaga keselesaannya dan sentiasa mengambil berat tentang keadaannya walaupun tidak pernah meminta balasan. Semua itu diterima olehnya seperti sesuatu yang memang sepatutnya ada. Ketika dia dimasukkan ke hospital suatu ketika dahulu pun, dia masih tidak mampu mengucapkan terima kasih kerana malu dan tidak biasa. Selepas isterinya pergi, dia menemui sebuah buku catatan lama milik isterinya. Di dalamnya tertulis satu ayat yang sangat ringkas tetapi mematahkan seluruh hatinya. Hari ini saya bahagia sebab ayah masih sihat. Apabila membaca ayat itu, dia tidak mampu menahan tangis. Dia berkali-kali menyalahkan dirinya sendiri dan bertanya, kenapa sepanjang hidup dia tidak mampu memberi satu ucapan terima kasih yang jujur kepada wanita yang sudah menghabiskan begitu banyak tahun untuk menjaganya. Sampai ke hari ini, katanya dia masih duduk di hadapan gambar isterinya dan memohon maaf dalam diam. Inilah kenyataan yang ramai orang enggan terima. Perasaan yang tidak diluahkan tidak akan sampai dengan sempurna. Menganggap orang lain pasti faham tanpa kita berkata apa. Apa sebenarnya hanyalah satu alasan yang menipu diri sendiri. Sebab itu, selagi badan masih mampu bergerak, selagi suara masih keluar, selagi mata masih boleh memandang wajah orang yang kita sayang, ucapkanlah. Kepada isteri, kepada suami, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu-cucu. Katakan terima kasih, katakan saya bersyukur ada awak, katakan saya sayang dan saya hargai semua yang awak lakukan. Kata-kata seperti itu bukan sahaja menghangatkan hati orang yang mendengarnya, tetapi juga menyembuhkan hati orang yang mengucapkannya. Dan kalau satu hari nanti takdir memisahkan kita secara tiba-tiba, sekurang-kurangnya kita tidak perlu menanggung penyesalan yang paling tajam kerana kita sudah sempat menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Tidak perlu tunggu hari lahir, tidak perlu tunggu ulang tahun, tidak perlu tunggu saat istimewa. Ketika makan bersama hari ini, ketika duduk menonton televisyen petang ini, atau ketika hendak masuk tidur malam nanti, satu ayat yang ikhlas itu mungkin menjadi garis pemisah antara hidup yang penuh sesal dengan hidup yang pada akhirnya boleh dikenang dengan tenang sambil berkata, ya, aku sudah benar-benar hidup dengan baik. Bagaimana dengan perkongsian hari ini? 7 perkara yang patut dilakukan selagi badan masih mampu bergerak ini sebenarnya bukan arahan yang orang lain paksa anda ikut dan bukan juga beban baru yang perlu anda pikul. Semua ini ialah hak anda, hak untuk menjaga diri, hak untuk hidup sebagai diri anda sendiri dan hak untuk menutup perjalanan hidup dengan senyuman yang lebih tenang. Tetapi sebelum kita akhiri, ada satu perkara yang saya benar-benar mahu tinggalkan dalam hati anda. Mungkin ada yang menonton sambil berfikir, saya sudah pun melewati usia 70, agaknya semuanya sudah terlambat. Atau mungkin ada yang menarik nafas panjang dan berkata, kalaulah saya tahu semua ini lebih awal. Namun, saya mahu anda dengar baik-baik. Saat anda sedar hari ini, itulah titik mula yang sebenar. Bukan semalam, bukan 10 tahun lalu, tetapi sekarang. Hari ini anda masih boleh ambil telefon dan buat temu janji untuk periksa gigi. Hari ini, anda masih boleh cuba bangun duduk 5 kali di tepi katil atau kerusi. Hari ini juga, anda masih boleh memandang wajah pasangan anda dan mengucapkan terima kasih
kerana sudah menyediakan teh, menjaga rumah atau sekadar setia ada di sisi. Jangan pandang ringan tindakan kecil seperti itu. Satu demi satu, langkah kecil itulah yang perlahan-lahan akan mengubah hari-hari anda pada masa depan. Jadi jangan habiskan tenaga hanya untuk menyesali masa lalu. Gunakan tubuh yang masih mampu bergerak hari ini untuk membina masa depan yang lebih lembut dan lebih baik. Keupayaan untuk bangun, berjalan, memeluk, bercakap dan memilih apa yang mahu dilakukan bukan sesuatu yang patut dianggap biasa. Kan itu ialah nikmat besar yang sangat ramai orang hanya benar-benar hargai selepas ia hilang. Sebab itu, saya sangat berharap video ini bukan sekadar menjadi satu tontonan, tetapi menjadi sebab untuk anda mula mengambil satu langkah kecil selepas ini. Kalau anda ada pengalaman sendiri, mungkin ada perkara yang anda pernah lakukan dan hari ini anda bersyukur kerana sempat melakukannya, atau mungkin ada satu penyesalan yang masih tinggal dalam hati, tulislah di ruangan komen. Boleh jadi cerita anda akan membuka mata orang lain dan boleh jadi kata-kata anda akan memberi keberanian kepada seseorang yang sedang ragu-ragu untuk berubah. Kalau anda rasa perkongsian ini ada manfaat walaupun sedikit, kongsikanlah juga kepada sahabat atau ahli keluarga yang anda sayang. Dan kalau anda mahu terus bersama kami, tekanlah langgan supaya anda tidak terlepas perkongsian seterusnya. InsyaAllah kami akan terus bawakan cerita, panduan dan peringatan yang membantu kita semua meniti usia dengan lebih waras, lebih damai dan lebih bersyukur. Terima kasih banyak kerana sudi menonton sampai ke akhir. Jumpa lagi dalam video seterusnya.